Cerita awet skirt ni mula dia daripada sini. Peminat jauh minta sign event auto mekanika. Dekat Malaysia ada juga, tapi yang ini dekat Chengdu, China lagi gempak. Market EV dekat sini memang nombor 1. Dia dah mendunia. Semua pelusuk dia dah teruka. Dah sampai dekat tempat orang ni, kita belajar apa yang perlu, kita bawa balik ilmu yang berguna. Senang cerita lah kan, dekat negara China ni semua benda lah dia pegang. Banyak benda aku nak cerita dekat korang, tapi itulah, kadang-kadang idea tu tak ada bila nak. Dengar katanya kereta depan mata korang ni canggih. Buka pintu pakai tangan, tutup pintu pun pakai tangan juga. Betul lah pakai tangan, tapi bukan kita pegang, kita pakai isyarat. Gempak gila doh. Lampu belakang dia punya cahaya tu kan boleh custom tau. LED tu kita boleh nak custom nama ke, bentuk-bentuk muka ke, apa ke, dia boleh custom. Betul, serius, aku tak bohong. Serius, nampak? Boleh lah kalau tak good luck ke, goodbye ke, fuck you ke, apa-apa yang kau suka dekat lampu belakang tu. Nak tengok dalam tak boleh tau, sebab kereta ni belum launching lagi. Belum launching lagi kat sini. Dia cuma display je.